Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Kepada PU Faiz, nak tengok aku kurang ajak ni. Ini aku nak sembang pasal kitab ni. Kitab Faridatul Faraid. Kitab setan yang ditulis oleh ulama Dajjal. Sebelum kita teruskan lagi, aku nak tanya satu soalan PU Faiz. Adakah isi kandungan kitab setan ni menepati akidah Asy'ariyah? Adakah Imam Ghazali, Abdul Qahir Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi, Imam Bakhilani, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bercakap sama seperti dalam kitab setan ni, yang mengatakan Muhammad tu selaut tu? Adakah ulama Asy'ariyah sebut macam tu? Kepada PU Faiz, tolong buktikan bahawa kitab setan ni menepati 100% Asy'ariyah Maturidi. Hang pun tahu konsep bermazhab kan? Okey. Pertama sekali kita dengar Dajjal ni bercakap. Dia kata Allah tak terang mana. Kita dengar orang tua ni kata. Wahabi macam tu, dia tak bagi cerita. Dia tak kenal. Tak kenal Nabi. Tak kenal Nabi. Dia tengok dalam kitab Faridatul Faraid. Kita jauhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah laut yang meliputi. La ilaha illallah itu setitik daripadanya. Setitik daripadanya. Itu dalam kitab. Jauhi saja. Bukan tengok ujung kitab Faridah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah laut yang meliputi. La ilaha illallah itu setitik daripada ayat laut. Muhammad yang paling besar sekali nisbah pada kitab. Muhammad yang paling besar sekali nisbah pada kitab. Muhammad yang paling besar sekali nisbah pada kitab. Allah tu tak tahu mana. Allah tu tak tahu mana. Allah tu tak tahu mana. Apa arti? Artinya yang menyampai kepada kita adalah siapa yang tukang menyampai. Kita kenal Tuhan siapa bagi. Kita kena yang ni siapa bawa. 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 Semua daripada Muhammad. Kena Allah pun puja daripada Muhammad. Muhammad ni besar, sunyi, sama Allah. Sebab tu aku kata orang tua ni Dajjal. Dajjal ni dia memang suka menghina Allah Ta'ala. Allah tak terang mana. Muhammad tu selaut yang meliputi. La ilaha illallah titik lah. Confident je baca kitab setan ni. Lepas tu buat keluar terjemahan Dajjal. Kena gaya dengan hampa 2 ekor. Ayat hampa tu boleh bawa kufur tau. Takkan hampa 2 ekor kufur mampu pilih, aku tak kisah. Ini hampa je orang kufur macam dengan hampa. Dalil. Sagi aku bagi dalil. PU Faiz jangan risau. Okey, pertama sekali kita dengar perkataan daripada PU Faiz. Sagi aku bantah satu persatu. Cerita yang memberitahu, yang meroyak, yang mensyarah, yang menyampaikan dengan dia, dengan barang, dengan perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Muhammad Rasulullah pasti manusia tak erti la ilaha illallah. Tak erti aqimus solah, tak erti wa atuz zakah, tak erti saum Ramadan, hajjal baita, man istata'a ilaihi sabil. Tak erti, tak ada. Kerana Muhammad Rasulullah ni kita boleh erti. Itu cerita nak royak. Mudah je. Apa masalah? Jadi kalau gitu ditashbihkanlah Muhammad Rasulullah tu seumpama lautan yang tidak bertepi, lautan yang meliputi. La ilaha illallah satu titik daripada titik lautan Muhammad Rasulullah. Sejauh mata memandang tak ada nampak darat. Itu orang panggil Muhammad Rasulullah seperti laut tu, seperti laut yang luas, yang meliputi. Padahal lafaz la ilaha illallah itu satu titik daripadanya, daripada lautan yang meliputi tadi. Apa makna perkataan ini? Ertinya, yakni erti perkataan setengah ulama tu. Jadi Abdul Hadi tu ada buat video dalam YouTube. Tak usah tanya orang lain. Dalam kitab ni Syekh Ahmad sebut dah. Kalimah Muhammad Rasulullah tu laut yang meliputi. La ilaha illallah tu seperti satu titik daripada laut yang meliputi tersebut. Ertinya mentauhidkan Allah itu, mengesakan Allah itu setengah daripada barang, yakni setengah daripada perkara hukum hakam, yakni mentauhidkan Allah
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kenal Tuhan ni, boleh mengesahkan Tuhan ni, boleh kata la ilaha illallah siapa mari aja. Muhammad Rasulullah tu jadi banyaklah hak Muhammad Rasulullah mari ajar kita. Semaya wajib, aqimus solah, siapa mari aja? Muhammad Rasulullah. Wa atu zakah, siapa mari aja? Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Siapa mari aja? Muhammad Rasulullah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, siapa mari aja? Muhammad Rasulullah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, siapa mari aja? Muhammad Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, siapa mari aja? Muhammad Rasulullah. Weh, kalau gitu Muhammad Rasulullah seperti ibarat lautan yang meliputi luah. Nah, kalau gitu kalimah la ilaha illallah satu titik daripada lautan Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Yakni salah satu daripada hak banyak Nabi kita mari wayak pada kita. Kita dah dengar dah apa yang dimerepek oleh Piu Faiz. Macam mabuk ketum je aku dengar. Kan? Kami sayang Nabi. Kami memang sayang Nabi kami. Sebab tu kami tak buat bid'ah. Tetapi kami tak pernah mendewa-dewakan Nabi kami lebih daripada Allah Ta'ala. Aku tak tahulah Nabi hampa, Nabi apa, Nabi Aristotle kot. Tu yang jadi bengong macam tu. Sebelum aku teruskan perkataan aku nak bagi hang satu analogi yang hang boleh fikir. Sebab aku tengok hang benak ubi sangat. Hang nak kata Nabi Muhammad ajak manusia la ilaha illallah tu adalah seperti laut yang meliputi. Habis tu, orang yang jadi muslimin sebelum zaman Nabi Muhammad tu macam mana pula? Nabi pergi ajak mereka ke? Nabi Muhammad pergi ajak mereka? Pergi ajak geng-geng Nabi Ibrahim, geng-geng Nabi Musa, geng-geng Nabi Isa. Sebab tu kita nak bercakap ni, kita kena tahu tagak-tagak kita je. Di antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada benang-benang merah yang tak boleh disentuh sama sekali. Tapi puak-puak kalam yang acah-acah pandai ni dah langgar. Kalau Muhammad tu laut yang meliputi kerana mengajak manusia tentang beramal ibadat, Nabi Ibrahim tak ajak ke kepada umat dah? Nabi Musa tak ajak ke? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub tak ajak ke kepada umat dah? Termasuk Nabi Isa. Nabi Nuh tak ajak ke kepada umat dah? Sebab tu kalau nak bercakap tu guna akal. Jangan dibodohkan, jangan didoktrinkan oleh dajal-dajal yang tulis kitab setan ni. Hang punya hujah nak bagang Piu Faiz ni, tapak kaki ku je Piu Faiz. Pasal apa? Pasal aku akan bawa yang lebih tinggi daripada perkataan hang. Perkataan hang kutip daripada ulama dajal. Ini perkataan aku bawa dari wahyu terus. Ini bukan level kaleng-kaleng. Sebab tu nak bercakap tentang Allah Ta'ala agak-agak. Kalau orang lain tak rembat, aku rembat hang. Piu Faiz, tengok sama-sama. Jangan duk jadi kawarish, baca ayat Quran, tak faham sampai ke hati, faham tak angkung je. Surah Al-Qasas, ayat 56. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima hidayah. Apa maksudnya? Nabi cuma mengajak. Yang nak terima tu atas hati masing-masing. Allah lebih tahu siapa yang layak terima hidayah dah. Sebab tu jangan duk jadi setan sangat. Bangga kita dajal macam ni. Apa makna ayat Quran tersebut? Ini aku bagi secara ringkas je. Kalau hang nak suruh aku buka tafsir pun boleh lah. Tolong bagi tahu tafsir mana aku nak buka. Aku ada lebih kurang 80 tafsir. Tolong bagi tahu yang mana hang rasa kita boleh bincang. Okey, kita tengok sama-sama. Rasulullah berperanan sebagai rasul dan penyampai wahyu, bukan pengawal hati manusia. Nabi tak boleh kontrol hati manusia dan Nabi tak tahu siapa yang layak terima hidayah Allah Ta'ala. Itu hang kena tahu. Hidayah taufik, membuka hati untuk menerima iman, adalah milik Allah semata-mata. Semuanya milik Allah. Kalau kata boleh pilih, tu Abi Talib tu
Nabi doakan dah, banyak dah. Nak suruh bagi masuk Islam. Lalas mati tak Islam. Kita tengok lagi. Tugas Nabi ialah tabligh, yakni menyampaikan, taklim, yakni mengajar, dan tazkiyah, membersihkan jiwa. Tetapi penerimaan bergantung kepada kehendak Allah. Kalau hampa kata Allah tu laut yang meliputi, Nabi Muhammad tu setitik daripada ayat laut tu, aku tak kisah. Seolah-olah hampa bercakap tu, seolah-olah ada Muhammad lain di sebalik perkataan hang. Hanya aku tak faham ayat hang, Piu Faiz. Aku pun belajar tarekat jugalah. Aku faham bahasa-bahasa tarekat. Kepada Piu Faiz, kalau hang nak maki aku anjing babi ke, aku tak kisahlah. Sebab bagi aku, alah tu mainan je. Tapi kalau hampa menghina Allah Ta'ala, menghina Nabi, memang aku tak boleh duduk diam lah. Walaupun aku tak sehebat hampa pakai serban, tak sehebat hampa pakai jubah, pakai ridak, tapi sayang kepada Nabi, sayang kepada Allah, bukan kerana pakaian, tapi kerana kesedaran. Kita sedar Allah Ta'ala cipta kita. Kita sedar kita menumpang tuah di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana nak tunjuk orang, oh saya cinta Nabi, oh saya cinta Allah. Cinta Nabi konon buat bid'ah. Cinta Allah konon semayang pun belum tentu cukup. Piu Faiz, tengok hadis ni baik-baik. Jangan duk kata hadis ni dhaif pula. Sagi aku tunjuk kat hang, hadis ni dhaif ke, palsu ke, apa ke, nanti aku tunjuk. Kita tengok dulu hadis ni. Hadis Nabi Musa alaihi salam diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku boleh berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Dengar Piu Faiz elok. Allah berfirman, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Adakah Nabi Musa mengucapkan seketui la ilaha illallah? Tentulah tidak. Sebab Nabi Musa bercakap dalam bahasa Hebrew. Jadi bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah? Dia ucap la ilaha illallah dalam bahasa Hebrew lah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan Allah Ta'ala bagi jalanlah kepada dia. Aku tak tahulah kalau kata ada satu orang daripada Arab boleh mai jumpa Nabi Musa, la ilaha illallah sebut macam ni. Tak tahulah. Tapi sepaham aku menyebut tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dalam bahasa Hebrew. Sebab Nabi Musa tak bertutur dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok lagi. Sebab tu aku cakap, Piu Faiz, jangan jadi katak bawah tempurung. Apa satu pun hang tak tahu. Hang kata Nabi mengajar la ilaha illallah. Sejak zaman Nabi Adam lagi, kita diajar tauhid la ilaha illallah dalam bahasa yang manusia fahami. Nabi Nuh, dia cakap macam mana? Mana kita tahu. Nabi Adam, dia cakap macam mana? Mana kita tahu. Nabi Hud, Nabi Soleh, mereka cakap macam mana? Kita tak tahu. Mereka berzikir macam mana? Dalam bahasa yang mereka faham. Sebab tu bila sebut la ilaha illallah atau mentauhidkan dengan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bukan Nabi Muhammad seorang yang ajak. Semua Nabi ajak benda yang sama, mentauhidkan Allah. Okey, kita tengok lagi. Musa berkata, wahai Rabbku, semua hamba-Mu mengucapkan ini. Nampak? Orang yang Muslim, orang yang Islam, daripada Nabi sampai pengikut, mengucapkan la ilaha illallah dalam bahasa yang mereka fahami. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya 7 langit dan seluruh penghuninya selain aku, serta 7 bumi diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah tu diletakkan di timbangan yang lain, maka la ilaha illallah tu lebih berat. Sebab tu aku cakap kitab ni kitab setan yang ditulis oleh ulama-ulama Dajjal. Muhammad tu laut yang meliputi, la ilaha illallah setitik. Tu kata hampa ni buta perut, belajar hadis tak mau, percaya dengan tok-tok guru setan. Adakah punca Allah Ta'ala tu tak terang mana? Kepada Piu Faiz, aku nak tanya hang satu perkara. Bolehkah kita bercakap Allah tu tak terang mana? Bolehkah kita bercakap Allah tu tak terang mana? Tolong beritahu. Ulama Asy'ariyah mana yang membolehkan mengatakan Allah tu tak terang mana? Tolong beritahu tak? Oi, ajaran sesat dalam Malaysia makin lama makin setan.
Makin lama makin kurang ajar. Makin lama makin menghina Allah. Sebab tu aku cakap, kitab sifat 20 ni bukanlah kitab akidah Islam, tapi kitab akidah setan. Sebab tu mereka boleh sebut Allah tak tahu mana. Okey, kita tengok taraf hadis tu dulu. Hadis tentang Nabi Musa yang bertanya kepada Allah mengenai zikir paling agung memang diriwayatkan oleh beberapa perawi. Dari segi taraf, para ulama hadis menilai ia hasan li ghairi, baik kerana sokongan riwayat lain, bukan sampai ke tahap sahih li zati. Hadis hasan boleh guna pakai ke tak? Boleh guna pakai lah sebab dia bukan do'if. Inti makna, kalimah ini mengatasi segala ciptaan kerana ia mengikat manusia dengan pencipta. Maksudnya bukan mengikat secara zat, mengikat keimanan kita dengan Allah Ta'ala. Ia menjadi mizan timbangan paling berat di akhirat, lebih besar dari segala amal yang lain. Sekarang hang nak cerita bab amal ibadat. Letak la ilaha illallah. La ilaha illallah tu lebih berat daripada benda lain. Menunjukkan bahawa tauhid adalah asas segala kebaikan. Tanpa tauhid, amal lain tak bernilai. Piyu Faiz, satu lagi aku nak bagi tahu hang. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah kita tak tahu macam mana. Jangan kita pandai-pandai duk pi buat perbandingan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi. Adakah kita tak sayang Nabi? Kerana aku sayang Nabi lah, aku tak buat bid'ah. Kerana aku sayang Nabi akulah, aku buat video walaupun kena maki. Tapi buat masalah ni, aku masih mampu lagi untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia, insya-Allah. Aku sampaikan dengan cara aku. Walaupun orang kata aku biadab, kurang ajar. Ya, betul. Aku memang biadab, aku memang kurang ajar. Sebab aku bukanlah asatizah. Hang kata apa? Aku mempertikaikan Asy'ariyah seseorang. Okey, kita dengar dulu video ni. Apa ni? Abdul Hadi ni orang mana ni dalam YouTube? Boleh buka tengok. Nah, dia bakar kata tu. Hak sekah atas kepala tu. Nah, tu kecek memang biadab ah. Nah, memang kurang ajar ah. Dia cabar kitab ni teruk, kitab ni sesak. Nah, wajib soleh menghina Allah Taala. Nah, kitab ni bukan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah. Siapa awak ni nak menentu orang tu Asy'ariyah ke bukan Asy'ariyah? Okey, kita dah dengar dah perkataan daripada Piyu Faiz. Baik, Piyu Faiz, tolong buktikan adakah Imam Ghazali, Khair Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Baqilani menyebut sama seperti dalam kitab setan ni. Mereka sebutkan Muhammad tu laut yang meliputi. La ilaha illallah tu setitik je. Kalau ada tolong tunjuk. Kalau tak ada, aku anggap kitab ni kitab setan. Dan aku anggap penulis ni adalah Dajjal. Sekian, Assalamualaikum.